Okay. Sama juga dekat sini, bila korang dah kira K kat sini positif 1, N dekat sini positif 5, O dekat sini negatif 2. So, kena tunjuk benda ni. Kena tunjuk. Jalan kira tak payah tunjuk. Tunjuk je setiap satu nombor persidaan dia. Lepas tu jawab, kenapa bukan tindak balas redox? So, bagi tahu dekat sini, kerana tiada perubahan dalam nombor pengoksidaan abang tulis kat bawah ni setiap unsur dalam bahan dan hasil tindak balas. Macam tu. Dapat kadang-kadang kat sini dapat 4 markah. Markah banyak dekat sini. Ini kalau buat dapat banyak markah sebenarnya. So kena tunjuk. Okey? So boleh ke semua orang? Jelas Okey, so kita tengok pula benda ni. Okey, sekarang ni kita akan belajar cara nak buat persamaan kimia, persamaan setengah persamaan dan juga persamaan ion. Rasanya dah belajar dekat form 4 tapi kita revise balik lah. Okey. Sekarang ni kita tentukan dulu yang mana mengalami peroksidaan, yang mana mengalami penurunan. Okey. So logiknya dekat sini. Kita tengok magnesium ni, ini adalah atom magnesium. Okey. So Mg, kita tengok dekat hasil tindak balas. Mg ni dah jadi apa? Okey, Mg ni dah jadi apa? Tengok Mg dekat sini. Ini adalah sesuatu sebatian ion. Betul? Ia mengandungi Mg2+ dan juga mengandungi NO3-. Maka magnesium tadi dah jadi Mg2+. Okey, dah menjadi Mg2+. So kita nampak nombor peroksidaan meningkat dari 0 kepada positif 2. Maka kalau meningkat, magnesium ni mengalami pengoksidaan. Okey, so peroksidaan kita tahu, pengoksidaan bermaksud dia derma elektron. So nak derma berapa tengok je, 0 jadi positif 2. Bermaksud dia derma 2 elektron. Okey, so magnesium mengalami pengoksidaan. Penurunan pula kita pasang dekat sini. Dalam ni argentum nitrat, we have Ag+, we have NO3-. Ini ada Ag je. So kita perasan NO3-, NO3- tak berubah. So abaikan. So tengok Ag+, pada awalnya Ag+. Kemudian dia dah jadi Ag. So macam mana kita nak tahu peroksidaan atau penurunan? Tengok nombor peroksidaan dia. Daripada positif 1, dia dah jadi 0. Berlaku penurunan nombor pengoksidaan. Okey, berlaku penurunan nombor peroksidaan. Maka Ag+ ni mengalami penurunan. Okey, so macam mana boleh menurun nombor ni? Sebab dia terima elektron. Terima berapa? Tengok je perubahan dia. Positif 1 jadi 0. Dia menurun 1 nombor. Bermaksud dia terima 1 elektron. Okey? Boleh ke setakat ni? Ini kita belajar kat form 4 lah saya. Ini sekadar ulang kaji. So macam mana nak buat persamaan ion? Okey, persamaan ion ingat beberapa step. Step pertama adalah ingat kita akan gabungkan kedua-dua setengah persamaan, tetapi kita kena pastikan seimbang elektronnya. Seimbang elektron. Bermaksud elektron yang didermakan mesti sama dengan jumlah elektron yang diterima. Kita perasan Mg menderma 2 elektron. Ion argentum menerima 1 elektron. Betul? So tak seimbang. So argentum ni kita tahu kita kena darab 2 kan elektron ni. Supaya sama dengan tambah 2E dekat sini. So kita tak boleh ubah satu je. Kita kena ubah the whole half equation ni. Kita kena ubah keseluruhan setengah persamaan ni. Maka akan jadi 2Ag plus tambah 2E menghasilkan Ag. Okey, kalau tak nampak salin kat bawah.
Okay, so kita ada dua persamaan kimia dah. Dua setengah persamaan dah. So Mg mendermakan dua elektron membentuk ion magnesium. Ini kita dah seimbangkan 2Ag plus tambah 2E and then jadi 2Ag. Dah sama elektron kita potong. Sebab elektron dah sama. Dia derma 2, dia terima 2. Potong. Maka apa akan terjadi kat persamaan ion? Okay. Kita akan gabungkan apa yang dekat bahan tindak balas dan gabungkan apa yang dekat hasil tindak balas. Okay. Kita perasan ada Mg tambah 2Ag plus. Kita gabungkan kedua-dua setengah persamaan. Benda yang sebelum anak panah gabung, benda yang dekat selepas anak panah gabung. Okay, gabungkan. So, jadilah macam ini persamaan ionnya. Okay, persamaan ion kita gabungkan dua-dua setengah persamaan di peoksidaan dan di penurunan. Okay, boleh ke untuk contoh pertama ni? Faham ke? Nah, kita laju sikit sebab dah belajar. Tapi sesiapa tak faham boleh tanya ya. Persamaan ion ni okey? Nora okey? Rokim? Hana? Fifi? Boleh Nah, salin dulu. Tengok dulu sebelum abang nak bagi contoh kat sebelah tu. Fahamkan dulu. Fahamkan dulu Bang, Ya. tanya boleh? Ya. Yang part darab 2 dekat AG ni, kenapa kena darab 2 Sebab Ag plus tambah 1E je. Tapi magnesium derma 2E. So fikir logik. Kalau magnesium derma 2E, ion argentum pun kena terima 2E. So bila nak buat persamaan ion, elektron yang didermakan tu kena sama dengan elektron yang di receive. Sebab tu kena darab 2. Elektron tu kena darab 2. Tapi tak boleh elektron je. The whole half equation tu kita kena darab 2. Okey, baik. Faham Okay. Yang lain okey ke? Ada soalan? Sebelum kita buat sebelah ni. Okay. Cuba buat yang ni pula. Buat setengah persamaan oxidation, reduction dan juga ionic equation. Okay, cuba buat. Lagi satu kena ingat bahan yang mengalami peoksidaan dia bertindak sebagai ejen penurunan. Bahan yang mengalami penurunan bertindak sebagai ejen peroksidaan. Okey, pastikan hafal tu. Sekejap lagi kita akan masuk topik baru yang banyak menggunakan setengah persamaan. So pastikan faham konsep dia. Okey, persamaan, setengah persamaan, persamaan ion sebab sekejap lagi kita akan tengok banyak benda. Okey. So tengok ni So dekat sini kita perasan ada aluminium bertindak balas dengan kuprum 2 sulfat. So kita tentukan satu-satu. Ini aluminium. Okay, so Al dah jadi apa? Tengok dekat sini. Ini adalah aluminium sulfat. Ini adalah sebatian ion. Di mana dia mengandungi Al3+ dan juga SO4 2-. Maka atom aluminium dia dah jadi Al3+. Okay. So dari segi oxidation number, nombor peoksidaan, kita nampak atom aluminium ni dah meningkat dari kosong kepada positif 3. Maka nombor peoksidaannya meningkat. Oxidation number dia increase. So ini mengalami pengoksidaan. Okay, mengalami pengoksidaan. So kalau mengalami peoksidaan, ingat
dia melepaskan elektron. Maka kosong kepada positif 3 kan? Maka dia dah derma 3 elektron dekat sini. Okey. Untuk penurunan pula kita tengok. Ini kuprum sulfat. Kuprum sulfat mengandungi Cu2+, mengandungi SO4 2-. Ini Cu. So kita perasan sulfat tak berubah. S tak berubah, O tak berubah. Maka yang berubah adalah Cu2+, dia dah jadi Cu. Okey? Cu2+ tu datang daripada kuprum 2 sulfat tadi. Cu2+ dah jadi Cu. Maka nombor peoksidaan kita nampak dia berkurang jadi positif 2 kepada kosong. Maka nombor peoksidaan menurun. So ini dianggap sebagai penurunan. So bila penurunan, ingat penurunan turun. Turun tambah elektron. Okay. So positif 2 jadi kosong bermaksud dia terima 2 elektron. Okay. Untuk buat persamaan ion pula, macam abang sebut tadi, dia punya elektron kena sama. Aluminium tambah 3E. Kuprum tambah 2E kan? Tak sama. Seimbang kan? So ini kita akan darab 2. Sebab untuk nombor 2 dan nombor 3 kita tahu boleh jadi 6. Betul tak? Maka yang atas darab 2, yang bawah darab 3. Okey? Maka akan jadi 2 aluminium menjadi 2Al3+ tambah 6E. Untuk penurunan pula, 3 Cu2+ tambah 6E menghasilkan 3 Cu. So, elektron dah sama, boleh potong. Kemudian, gabunglah apa yang dekat sebelum anak panah, iaitu 2Al tambah 3 Cu2+, anak panah 2Al3+ tambah 3 Cu. Okey. So itu persamaan ionnya. Okey. Boleh ke? Untuk contoh nombor 2 ni. Ini sekadar latihan untuk tengok kefahaman dalam menentukan siapa berlaku peoksidaan, siapa berlaku penurunan. Okey, boleh kita teruskan seterusnya. Kita akan masuk topik yang mencabar sikit. Boleh? Okey. So, topik seterusnya adalah kita akan belajar, abaikan gambar tu, kita buat gambar barulah. Okay, kita akan belajar pengaliran elektron dalam suatu jarak. Di mana korang akan belajar tube U. Korang akan belajar tube U. So, ada tube U kat sini. Okay, ini tube U. Kemudian akan ada elektrod. Akan ada elektrod tercelup. 2 elektrod. 2 elektrod. Okay. Dicelup dalam suatu larutan dekat sini. Kemudian tutup dengan gabus. Macam biasa. Tutup. Ini pun tutup. Tutup. Okay. Kemudian ia disambungkan kepada voltmeter ataupun galvanometer. Sebab kita nak kaji berlaku tak eksperimen ni. So kalau ada sesuatu berlaku dekat voltmeter bermaksud eksperimen ni berjaya. Okay, so ini adalah satu tube U di mana ada 2 bahagian kan, kiri dan kanan. Okay. Bawah ini adalah selalunya kita letak asid sulfurik. Okay, abang warnakan biru ni untuk nampak perbezaan je. Contoh kat sini adalah asid sulfurik. Okay, bawah ni So, bawah ni kita label. Ini adalah larutan asid sulfurik. Larutan sulfuric acid. Asid sulfurik. Okay, formula dia H2SO4. Okay, sebagai contoh kita tengok. Contoh belah kanan ni, kita celupkan elektrod belah kanan ni ke dalam, for example saja, larutan kalium bromida. Okay, formula dia KBr. Manakala belah kiri pula, kita celupkan ke dalam larutan
kalium manganat 7 berasid. Okey. 7 berasid. Okey. So apa yang kita kena tahu dekat sini? Okey, yang pertama, kita kena tentukan dulu siapa yang mengalami peroksidaan, siapa yang mengalami penurunan. Okey. First, kita akan ada dua terminal Kita akan ada terminal negatif, kita ada terminal positif. Terminal positif dan juga terminal negatif. Okey. So macam mana kita nak tentukan belah mana positif, belah mana negatif? Terminal positif adalah bahan yang mengalami penurunan. Penurunan bermaksud dia yang terima elektron. Okey. Manakala terminal negatif adalah bahan yang mengalami pengoksidaan. Bahan yang mengalami pengoksidaan bermaksud dia yang derma elektron. So macam mana kita nak tentukan? Kita ada dua bahan. Okey. Kalium manganat formula dia KMnO4. Okey. So tengok dekat sini, larutan kalium bromida. Dalam larutan kalium bromida, kita tahu kita ada ion kalium, ion bromida. Manakala dalam larutan kalium manganat 7 berasid, kita ada ion kalium, kita ada ion manganat. Okey, ni kena tahu. Okey, so macam mana kita nak pilih ion mana yang mengalami peroksidaan, ion mana yang mengalami penurunan. Kalau nampak K+, Na+, abaikan. Abaikan. Kenapa? Untuk ion logam, especially K+, Na+, bermaksud dari group 1, kumpulan 1. Mereka dah stabil. Maka mereka tak boleh dah nak mengalami penurunan ke, peroksidaan ke, tak boleh. Okey? Ambil tahu macam tu saja. Maka tengok larutan kalium bromida. Dia ada Br-. So macam mana kita nak tentukan Br- ni mengalami penurunan atau peroksidaan? Okey? So, korang kena tahu bahawa kan kita belajar kumpulan 17, betul? Kita ada halogen dan kita ada halida. Okey? Halogen yang kita akan belajar adalah Cl2, Br2, I2. Halida adalah ion kepada halogen. Maka Cl-, Br-, I-. Okey, tips dia untuk topik bab 1 ni, kalau permulaan dia Cl2, dia mesti jadi Cl-. Kalau permulaan dia Cl-, mesti jadi Cl2. Faham tak? Kalau bahan tindak balas dia ada Cl2, mesti jadi Cl-. Kalau dia punya bahan tindak balas Cl-, mesti jadi Cl2. Okey, sama jugalah. Kalau permulaan dia Br2, mesti jadi Br-. Kalau bahan dia bermula Br-, mesti jadi Br2. Dan juga I2, I-. Okey? Next, apa yang kena tahu? Kalau dia mengandungi halida, selalunya dia tidak berwarna. Dia tidak berwarna. Kalau mengandungi halogen dalam bentuk cecair. Dalam bentuk cecair. Contoh air klorin. Air klorin dia berwarna kuning kehijauan. Kuning kehijauan. Okey. Kalau air bromin, dia berwarna perang. Kalau air iodin pun berwarna perang. Okey. Ini dalam bentuk cecair. Okey. Macam iodin kan you guys belajar. Kalau iodin punya pepejal, dia ungu kehitaman. Betul. Tapi ini adalah iodin dalam bentuk cecair. So dia berwarna brown. Perang. Okey. Boleh ke setakat ni? Boleh So tengok. Larutan kalium bromida, Br- kan? So apa akan terjadi dekat setengah persamaan dia? So kita nak tengok setengah persamaan dia. Okey, macam abang ajar tadi. Kalau permulaan dia Br-, dia mesti jadi apa? Ingat tak? Permulaan Br2. Bagus Anis. Dia mesti jadi Br2.
So macam mana kita nak tahu ini peroksidan atau penurunan? Tengok je dekat nombor peroksidan dia. Tengok dekat nombor peroksidan dia. Contoh Br minus kan negatif 1. Dia dah jadi Br2. Br2 adalah molekul. Kosong. So berapa? Kosong, betul. Ini meningkat ke menurun nombor ni? Meningkat. Meningkat, bagus. So ini maksudnya meningkat nombor pengoksidaan. Maka kalau meningkat nombor pengoksidaan bermaksud Br minus ni berlaku pengoksidaan. So ingat, kalau berlaku pengoksidaan bermaksud dia derma elektron. Okay? So dia meningkat satu nombor kan, maka derma satu elektron. Tapi seimbangkan. Ini Br2. So 2 Br minus 2E. Okay? So ini pengoksidaan. So bila pengoksidaan bermaksud elektrod belah kanan akan jadi terminal negatif. So ini akan jadi terminal negatif. Kenapa? Sebab terminal negatif adalah terminal di mana pengoksidaan berlaku. Okey? Boleh ke untuk ni? Okey. Apa lagi yang kita kena tahu adalah dia punya pemerhatian. Okey? Dia punya pemerhatian. Pemerhatian. Okey, so macam mana kita nak tahu pemerhatian sesuatu tindak balas? Kita tengok bahan tindak balas dan tengok hasil yang terbentuk. Okey, so daripada setengah persamaan kita boleh buat pemerhatian dia. Okey, Br minus tadi abang tulis dah. Kalau Br minus tak berwarna kan, maka pemerhatian dia adalah larutan, ini larutan kalium bromida kan? So larutan tidak berwarna, larutan tidak berwarna kalium bromida berubah kepada, so kita perasan dia dah jadi Br2. Br2 kita tahu tadi dia berwarna cecair perang, brown liquid. Okay, so larutan tidak berwarna kalium bromida berubah kepada perang. So itu adalah pemerhatian dekat bahagian belah kanan. Okay. So colorless solution of potassium bromide turns brown. Macam tu saja. Okay. Tengok belah kiri pula. So kalau belah kanan mengalami pengoksidaan, okay, kalau pengoksidaan ingat, pengoksidaan bermaksud kalium bromida ni adalah ejen apa? Ejen penurunan. Betul. So larutan kalium bromida ni adalah ejen penurunan. Okey, automatik belah kiri akan jadi ejen pengoksidaan. Automatik dekat sini mengalami ejen pengoksidaan. Okey, bermaksud kalium manganat ni akan mengalami penurunan. Penurunan. Yang akan mengalami penurunan adalah ion manganat tadi, MnO4-. Okey, ini kalau dulu abang diajar untuk hafal, sekarang ni ada cara untuk buat setengah persamaan manganat. Kita akan belajar kat sini setengah persamaan bahagian penurunan. Okey, tips dia senang je, tapi kena hafal sikit. Permulaan dia adalah MnO4-. Dia akan jadi ion mangan, Mn2+, manganese ion, Mn2+. Okey, ini dia kena hafal. Okey, so macam mana kita nak seimbangkan? Yang pertama, kita tengok di bahan tindak balas sebelum anak panah dia ada O. Selepas anak panah iaitu hasil dia tiada O, betul? So tak seimbang, tak boleh. Dia kena ada O juga. So tips dia, kalau tiada O, abang tulis kat atas ni kalau tiada O, kita kena tambah air. Kalau tiada oksigen, kena tambah air. Nak tambah berapa banyak air? Oksigen belah kiri ada 4, betul? Maka belah kanan pun kena ada 4 oksigen. Maka tambahlah 4 air dekat belah kanan ni. Supaya oksigen cukup 4 belah kanan, belah kiri pun 4. Sekarang ni apa yang ada belah kanan tak dekat belah kiri?
Hidrogen. Hidrogen, betul. So kalau tiada hidrogen, cara dia adalah kita tambahkan dengan ion hidrogen. Tambahkan dengan ion hidrogen. Belah kanan ada 8 hidrogen. Maka tambah 8 ion hidrogen. Okey, setakat ni faham ke? Semua boleh? So macam mana kita nak tahu pula? Ini kan berlaku penurunan. Maksudnya dia akan terima elektron. So macam mana kalau kita tak hafal tambah berapa elektron? Kalau tak hafal. Senang je. Okay, kita tengok. Belah kiri dekat bahan tindak balas, dia mengandungi MnO4 minus, negatif 1. Kemudian ada 8 H plus, betul? Maka charge keseluruhan dia adalah positif 7. Macam mana dapat positif 7? Negatif 1 daripada ion manganat, positif 8 daripada ion hidrogen. Boleh kan? Positif 7. Belah kanan pula, perasan tak? Dia dah jadi 2 plus saja. Air tak ada nombor peroksidan. Air tak ada charge. Maka positif 2 saja. So tambah 7 jadi tambah 2. Perasan tak? Ini berlaku penurunan nombor pengoksidaan. Dia turun sebanyak 5 nombor. Betul? Maka kenalah terima 5 elektron. Okay? Ini salah satu cara nak buat. Kalau tak nak buat, tak faham, kena hafal lah. Dulu abang belajar kena hafal macam ni. MnO4 minus tambah 8A plus tambah 5E menghasilkan Mn2 plus tambah 4A. Kena hafal. Kalau tak nak hafal, boleh ikut cara tadi. Okey? Boleh ke setakat ni? Syahir okey Fazana okey Fazana? Boleh? Okey Selepas setengah persamaan, macam biasa kita kena buat observation dia. Pemerhatian. Okey, ini sangat famous tau, potasium manganat ni. Kalium manganat. Kalium manganat kena ingat dia berwarna ungu. Kena ingat dia berwarna ungu. Yang ni. Ini berwarna ungu. Okey. Kalium manganat memang ejen peroksidan yang famous. Kena hafal. Sebab nanti bab 2 akan nampak lagi kalium manganat. So ingat, kalium manganat ni merupakan salah satu ejen peroksidan yang famous. Dan dia berwarna ungu. Okey. Maka pemerhatian dia adalah warna ungu, kalium manganat 7 berasid. Buat nama je, jangan buat formula macam abang buat. Berubah kepada tidak berwarna. Okey, tidak berwarna. Okey, kalium manganat kalau berlaku perubahan kimia memang akan berubah kepada tidak berwarna. Okey, so ini adalah terminal negatif. Okey, ini adalah terminal positif. So belah kiri ni adalah terminal positif. Okey? Setakat ni, faham tak cara tentukan siapa terminal negatif, siapa terminal positif, setengah persamaan. Okey, cara nak buat setengah persamaan kalium manganat. Cuba salin dulu. Cuba tengok dulu. Apa-apa soalan boleh tanya. Alang-alang tu cuba buat persamaan ion dia kat sini. Cuba buat persamaan ion. Persamaan ion. Cuba buat alang-alang tu. Sambil korang tengok balik. Okey? Ada apa-apa soalan? Setakat ni semua jelas Semua okey? Okey. Alang-alang tu kita buat dulu. Kemudian kita take 5 Persamaan ion macam biasa, kita kena ada 2 setengah persamaan dulu. Kalau tak nampak, buat dulu kat sini. So 2 Br minus dah jadi Br2 tambah 2E. Manakala setengah persamaan penurunan pula MnO4 minus tambah 8H plus tambah 5E. So menghasilkan Mn2 plus tambah 8I. Okey, macam biasa ingat nak buat persamaan ion, kita kena seimbang dia punya elektron.
Okay, bromin tu ada 2E. Manganat tu 5E. So, macam mana nak samakan? Kita kena jadikan 10. Betul tak? So, belah atas kita kena darab 5. Belah bawah kita kena darab 2. So, dah jadi 10 Br minus 5 Br2 10 elektron. Belah bawah pula, oh ya, 4 H2O. Betul? 4 H2O. So, tambah 4 H2O. Okay? Terima kasih. Bawah dah darab 2. So, so dah jadi 2 manganat, 16 H+, 10 elektron, 2 ion mangan dan 8 air. Kemudian elektron potong dah sama. So, salin balik apa yang tertinggal. So, kita akan ada 10 Br minus tambah 2 MnO4 minus tambah 16 H+. Ada lagi ke? Tak ada. Anak panah. Apa yang dekat hasil gabungkan 5 Br2 tambah 2 Mn2 plus tambah 8 air. So, ini adalah persamaan ion untuk eksperimen ini. Okey. So, macam mana? Taklah susah sangat kan? Dia kena hati-hati saja. Betul tak? Pastikan dia akan jadi mudah kalau you guys dah tahu dah siapa akan jadi ejen penurunan, siapa yang akan jadi ejen peroksidan. Lepas tu buat slow-slow. Pastikan tahu buat setengah persamaan, half equation. Pastikan tahu buat observation. Pastikan tahu buat ionic equation. Okay? Lastly, mesti tertanya apa fungsi sulfuric acid ni? Okay? Sulfuric acid ni fungsi dia adalah untuk membenarkan ion melaluinya, okay, dan melengkapkan lita. Pastikan jawab penuh macam ni. Jangan sekadar to allow the movement of ions. Salah. Dia kena to allow the movement of ions and to complete the circuit. Membenarkan ion-ion melaluinya dan melengkapkan lita. Baru dapat markah. Okay? Kalau tak nak pakai asid sulfuric, boleh je nak pakai sodium chloride, natrium klorida. Kenapa? Sebab mereka ni merupakan larutan lengai ataupun kita panggil inert. Lengai ataupun inert. So, bila dia adalah lengai ataupun inert, bermaksud dia ni merupakan bahan kimia yang tak akan terlibat dalam tindak balas. So, kalau ion lalu dekat situ, ion tu masih ada. Dia tak akan react dengan larutan asid sulfuric tersebut ataupun larutan natrium klorida tersebut. Okey? Boleh ke? Boleh? Banyak sikit hari ni. Okey, lepas tu, apa lagi kita tahu? Yanis? Nak tanya? Ya? Ya, untuk persamaan ion, kita memang nak buat untuk samakan dia punya bilangan elektron ni. Kena samakan. Kalau tak sama, tak boleh buat. Okay, terima kasih. Okey, pastikan sama. Dan jangan ada elektron dah dekat final answer. Kat jawapan akhir persamaan ion tu. Jangan ada elektron. Salah. Sebab persamaan ion ni dia nak tahu ion apa bertindak balas dengan ion apa dan menghasilkan apa. Ingat tu. Pastikan jangan tersalin ion dah. Tak perlu pun tunjuk jalan kira. Cumanya kalau dia susah, tunjuklah biar nampak. Biar korang yang nampak. Tak ada markah pun. Tapi untuk ni mungkin 2 markah dekat sini. Sebab dia susah sikit, dia panjang. Okay? Next. Soalan akan tanya. Macam mana kita nak tahu eksperimen ni berjaya? Mesti ada something berlaku dekat voltmeter. Betul tak? So, ini cara menjawab. Selalunya student akan jawab. Voltmeter menunjukkan bacaan. Salah. Jarum voltmeter bergerak. Salah. Tak boleh. Sebab dalam silibus korang kena jawab. Jarum voltmeter terpesong kita panggil. Terpesong. Dalam bahasa Inggeris, deflect. Deflect.
flag. Siapa buat bergerak, membuat bacaan salah. Sebab dalam skema memang dia nak terpesong. Terpesong tu bermaksud jarum tu, terpesong tu macam kalau ada elektrik lalu, so dia akan bergerak sekejap, turun balik. Ataupun macam bergerak, lepas tu macam bergetar-getar sikit, turun balik. Faham tak? Itu bacaan voltmeter. Kalau bergerak je tak sesuai. Dia macam bergerak ni orang faham dia bergerak lawa je. Tak. Sebab voltmeter ni dia sekadar terpesong. Kalau ada elektrik, dia naik atas, turun balik. Naik atas, tiba terstart setengah. So kita panggil terpesong. Okey? Elektron akan lalu dari terminal negatif melalui wayar penyambung, lalu voltmeter, jarum akan terpesong, kemudian akan lalu pergi ke terminal positif. So, label elektron macam ni. Lalu elektron macam ni. Okay. Elektron akan lalu daripada terminal negatif kepada terminal positif melalui wayar penyambung. Okay. Through connecting wire dalam bahasa Inggeris. Through connecting wire. Okay. Kalau cikgu tanya itu apa kan? Yang ini adalah wayar penyambung connecting wire. Wire penyambung. So elektron ni memang dia mengalir melalui wayar penyambung. Okay? So macam mana? Okay ke? Okay. Okay, kita lihat kejap sebelum kita buat latihan seterusnya. Boleh? Take 5 kejap. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Dalam tu abang salin soalan kat sebelah. Kita boleh cuba buat Oh ya, pastikan kena pandai lukis juga tau. Dan gambar rajah ni kena berfungsi. Berfungsi maksudnya elektrod tu kena celup betul-betul dekat mana, jangan tergantung dan sebagainya. Kena tahu lukis juga. Kadang-kadang you guys akan nampak voltmeter, kadang-kadang akan nampak galvanometer ya. Okey. Contoh dekat sini kita pakai okey lah. Cuba buat. Buat yang sama macam tadi. Maksudnya, korang label mana terminal negatif, mana terminal positif.
siapa yang mengalami peroksidan, siapa mengalami penurunan, setengah persamaan dia macam mana, pemerhatian dia macam mana, dan persamaan ion. Okey, cuba ikut macam ni. Abang, nak tanya. Ya? Ya. Boleh tak abang bagi tahu step-step dia? Macam first kita kena buat apa kalau soalan macam ni? Macam tadi, tentukan siapa terminal negatif, siapa terminal positif. So, berdasarkan kita buat yang mana mengalami penurunan, yang mana mengalami peroksidan. Kan macam tadi kita bermula dari BR minus kan? Kita nak tentukan dulu. Belah kanan ni, penurunan ke peroksidan? So, bila kita buat setengah persamaan, kita nampak dia ni mengalami peroksidan. Sebenarnya paling penting buat setengah persamaan. Sebab dari situ semua benda kita tahu dah. Faham tak? Dari situ. Faham. Sebab dari situlah kita nampak, oh dia ni peroksidan. So kalau peroksidan, dia ni ejen penurunan. Maka dia terminal negatif. So dari situ juga kita boleh buat pemerhatian. Semua tu daripada setengah persamaan. Itu step-step dia. Oh, okey. Terima kasih bang. Okay. So cuba buat yang ni pula. Belah kanan abang letak air klorin. Belah kiri abang letak ferrum 2 sulfat. Sekejap abang at least salinlah kat sini So yang pertama, apa-apa tentukan dulu siapa peroksidan, siapa penurunan. Nanti soalan akan tanya, contoh. Ya. So kadang-kadang dia akan tanya, dia suruh label kadang-kadang. Yang mana terminal positif, yang mana terminal negatif. Nombor 2, so kita kena buat half equation, setengah persamaan yang berlaku pada terminal positif, yang berlaku pada terminal negatif. Nombor 3, so kita akan buat pemerhatian. Pemerhatian yang berlaku pada terminal positif, yang berlaku pada terminal negatif. Ini dia paling penting. Dan nombor 4 macam biasalah, persamaan ion. Persamaan ion. Okey, cuba buat boleh? Cuba buat. Contoh kan, ferrum 2 sulfat kan, korang macam tak sure. Dia ni siapa peroksidan ke penurunan buat air klorin dulu. Cuba tentukan air klorin dulu. Air klorin tu permulaannya Cl2. Cl2 akan jadi apa? Cl minus. Cl2 jadi Cl minus. Cuba Anis, nak cuba Anis? Cl2 jadi Cl minus. Kosong jadi negatif 1. Nombor menurun. So, peroksidan ke penurunan? Penurunan. Penurunan, betul. So, automatik yang belah kiri, ferrum 2 sulfat, peroksidaan. Tapi mesti korang tertanya kan, siapa yang mengalami peroksidan? Yang Fe2 plus ke yang SO42 minus? Korang rasa yang mana? Fe2 plus ke SO42 minus yang akan terlibat? Yang mana yang korang belajar macam boleh berubah? Fe2 plus ke SO42 minus? Betul, Fe2 plus. Sebab SO42 minus tak pernah kita buat tiba-tiba jadi SO4 saja. Faham tak? Kan kita belajar macam Fe, ada Fe2 plus, ada Fe3 plus. SO42 minus? Kita tak pernah kan belajar macam tiba-tiba dia jadi SO4 saja. Ataupun tiba-tiba jadi SO3. Tak pernah. Okay? Tak apa, cuba buat tu. Tapi betul macam Anis kata tadi. Air klorin Cl2. Okay, air klorin Cl2 so jadi Cl minus. So Fe2 plus ni akan jadi apa? Kita tahu dia mengalami peroksidaan. Fe2 plus akan jadi Fe apa? Kalau peroksidaan. FeJ. Itu menurun. Salah. Fe3 plus ke? Betul, Fe3 plus. Ada kan kita belajar Fe3 plus? Ada tak? Ada.
Ada. So betul, Fe2 plus tu akan jadi Fe3 plus. Boleh? Sebab dia mengalami pengoksidaan dekat situ. Cuba buat dulu sampai habis. Sekarang 9.12 9.17 kita discuss dah. Siapa ada soalan, bertanya sekarang je. Kadang-kadang dulu zaman abang kat sekolah, cikgu suruh hafal. Dia ni ejen pengoksidaan, dia ni ejen penurunan. Tapi sebenarnya tak perlu hafal pun. Kita kena faham air klorin ni sebenarnya akan jadi apa. Ferrum sulfat ni akan jadi apa. So kalau kita faham, lebih senang daripada kita hafal. Hafal nanti susah. Kalau terubah soalan, contoh dia ubah sikit je, automatik salah. Contoh terubah tu yang tak ada dalam buku teks sebagai contoh. Dia ubah benda lain. Tapi kalau korang belajar faham, kalau dia ni mesti pengoksidaan. Tulis, tengok. Daripada penulisan tu korang akan nampak dah dia jadi apa. Okay, pastikan faham Tapi abang rasa mesti okey lah kot setengah persamaan sebab nanti minggu depan kita akan masuk lagi banyak benda. Okay, kita kena catch up sikit. After bab 1, kita akan masuk bab 2 pula. Okay, kalau macam dulu sempat kita nak buat ujian 1 lah, sempat kita buat latihan. Setakat ni abang rasa Isnin mungkin kita belajarlah. Ahad kita akan buat latihan lah kot. Kalau boleh seminggu kita buat 2 kali tau sebab nak kejar sikit syllabus. Okay, dah kejar syllabus, kita kembali kepada seminggu sekali tadi. Sebab korang SPM awal tahun ni. So kita kena catch up sikit Dan pastikan buat latihan juga. Nanti selepas raya, setiap bulan, akhir bulan kita akan buat revision untuk form 4 tau. Abang bagi tahu awal-awal. So pastikan commit lah. Okay, untuk tuition ni. Kalau ada homework apa nak tanya kat WhatsApp. Tanya. Ya. Pemerhatian untuk Fe2 plus ni apa?
Fe2 plus tu jadi Fe apa? Fe3 plus. 2 plus berwarna apa? Kedua tak ingat. Itu pematian dia. 2 plus warna apa, 3 plus warna apa. Itu bab salt kan Syahid? Warna-warna tu kena hafal. Itulah pematian dia. Okay. Okay, kita discuss tu saya Al-Alam 917. Okay, step pertama. Okay, lepas tadi Munirah pun ada tanya kan. Yang pertama, kita kena tentukan terminal positif, terminal negatif. Tapi cara nak tentukan tu, kita kena tentukan dulu. Siapa pengoksidaan, siapa penurunan. Daripada situlah baru kita boleh buat semua benda. Okay, paling senang tengok je air klorin tu. Bagi abang air klorin yang mengandungi halogen dengan halida, itu lebih senang kita tentukan dia jadi apa. Macam abang sebut tadi. Kalau permulaan dia Cl2, Cl-. Kalau permulaan dia Br-, Br2. Okay. So, ini air klorin. So, kita buat kan. So, ini air klorin. So, permulaan dia Cl2. Okay. So, Cl2, dia akan jadi Cl-. Okay. Di mana nombor peoksidaan berkurang dari 0 kepada -1. So, dekat sini kita perasan nombor pengoksidaan berkurang. Oxidation number decrease. So, bila berkurang, bermaksud air klorin ni mengalami penurunan. Okay. Kalau penurunan apa? Tambah elektron. Seimbangkan. 2, 2. Okay. So, kalau ini penurunan, bermaksud air klorin ni adalah ejen pengoksidaan. Air klorin ni merupakan suatu ejen pengoksidaan. Okay, sebab dia mengalami penurunan. So, ini adalah terminal positif. Terminal positif. Okay, so macam mana pula nak buat pemerhatian? Okay, kalau pemerhatian dekat belah air klorin, kita tengok je dekat dia punya setengah persamaan. Dekat half equation. Permulaan dia Cl2. Cl2 berwarna apa? Kuning kehijauan. Betul. Jadi Cl-. Berwarna apa? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Bagus. So, warna kuning kehijauan. Okay. Air klorin. Air klorin Cl2. Air bromin Br2 So, warna kuning kehijauan air klorin berubah kepada tidak berwarna. Tidak berwarna. Okay. The yellowish green of chlorine water turns colorless. Okay. Settle dekat belah kanan air klorin. So, air klorin penurunan. Automatik belah kiri. Nak tanya ke? Tak ada Okay. Automatik belah kiri Kalau belah kanan tu kita dah tentukan dia mengalami penurunan, automatik ferrum sulfat ni akan mengalami pengoksidaan. Mengalami pengoksidaan. Maka dia akan bertindak act as agent penurunan, reducing agent. So, kalau ini pengoksidaan, bermaksud ini terminal negatif. Terminal negatif. Okay, so macam mana kita nak buat half equation dia? Setengah persamaan dia. Kita tengok kita ada ferrum 2 sulfat, iron 2 sulfate, Fe2 plus, SO42 minus. Nampak SO42 minus? Abaikan. Ambil Fe2 plus. Okay, so Fe2 plus, disebabkan dia undergo oxidation, takkanlah dia jadi Fe. Betul tak? Sebab kalau jadi Fe, itu reduction, penurunan. Maka logiknya, dia akan jadi Fe3 plus. Sebab increasing in oxidation number. Peningkatan nombor peoksidaan. So, 2 nak jadi 3. Dia buanglah 1 elektron. Betul tak? So, ini pengoksidaan. Okay? So, apakah pemerhatian dia? Fe2 plus berwarna apa? Ingat tak? Siapa ingat? Iron 2 plus. Hijau. Hijau, betul. So, warna hijau. So, ini berwarna hijau. Fe2 plus berwarna hijau. Fe3 plus?
Ha, 3+. Siapa ingat warna apa? Perang. Perang, betul. So, ayat penuh dia akan jadi warna hijau larutan ferrum dual sulfat berubah kepada perang. So, itulah pemerhatian dia dekat terminal negatif. So, macam mana? Boleh ke? Yang semua faham Fazana okey Fazana? Diana okey? Semua jelas Okay, so lastly persamaan ion. Okay, persamaan ion macam biasa kita gabungkanlah dua-dua So tadi kita ada Cl2 tambah 2E. So anak panah 2 Cl minus. Okay, manakala dekat peroksidaan pula Fe2 plus anak panah Fe3 plus tambah E. So yang bawah saja kita darab 2 kan? Sebab nak seimbangkan. So bila darab 2 situ, jadilah 2 Fe2 plus, 2 Fe3 plus, 2E. Potong, potong. Maka ionic equation dia akan jadi Cl2 tambah 2 Fe2 plus, anak panah 2 Cl minus tambah 2 Fe3 plus. Okay? So, macam mana kita nak label the movement of electron, pergerakan elektron dari negatif ke positif ke positif ke negatif? Negatif ke positif ke? Betul. Sebab kita perasan terminal negatif yang mendermakan elektron kan? Maka, lukis kat sini. Nampak macam ni. Tak. Lepas tu, E. So kat sini orang akan faham elektron mengalir dari terminal negatif kepada terminal positif melalui wayar penyambung. Okey? Bang, nak tanya. Ya. Kan yang aliran tu kan, yang elektron tu kita kena tulis ke? E tu. Yang E tu. Kena. Kena. Kalau soalan tanya, soalan akan macam ni. Soalan dia akan tulis macam labelkan ataupun tunjukkan pergerakan elektron. Macam tu. Tunjukkan pergerakan elektron, maka baru kita tunjuk. Anak panah macam ni, dari mana ke mana. Lepas tu E tu kena ada juga. Okay, terima kasih bang. Okay. Lepas tu pemerhatian lain ditanya. Apa yang terjadi dekat galvanometer? Macam Abang ajar tadi, jarum galvanometer terpesong. Okay, the needle of galvanometer deflect. Jangan buat bergerak, jangan buat membuat bacaan. Salah. Kena buat deflection ataupun terpesong. Okay. Masa itu saja untuk yang kena faham untuk topik ini. Okay. Kalau topik ini faham, InsyaAllah sel kimia dengan sel elektrolisis mudah je. Cumanya dia banyak benda je. Tapi konsepnya sama. Iaitu mahirkan siapa pengoksidaan, siapa penurunan. Okey semua? Boleh ke setakat ni?